Hello semua, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam Aidilfitri hari ketiga. Hari ni hari Jumaat, kita daripada Busan. Okay, so today pagi ni dah pukul 10. Kita dah check out, nak pergi ke silau matahari ni. Nak pergi ke mana? Pergi ke Gyeongju, which is setengah jam daripada sini lah, naik KTX speed train. Dekat sana kita akan experience rumah traditional Korea untuk satu malam. Rumah Richman Choi yang dia punya berapa tahun 150 tahun. So ni tengah tunggu semua turun, naik Uber and then pergi ke Busan Station dalam 1 jam dan naik train dalam setengah jam dan sampai ke sana. Let's go. Sampai dekat Busan Station KTX Buslink. Tengah tunggu train pukul 12. So tengah tunggu yang lain sampai juga. Lepas kita akan pergi train to Gyeongju pula dari Busan. So kita akan ke Gyeongju KTX 032 12.30, platform 8 lah. Dia akan tulis Seoul sebab dia menghala ke Seoul. So KTX 032, yes, platform 8. So kita akan pergi ke platform 8 untuk sana. Okay, just additional info untuk siapa yang naik di Korea. Kalau nak naik Uber, makan ubat pening siap-siap. Driving dia orang very bad. Driving dia memang teruk gila kat sini, pening kepala. Cari platform 8. Silakan masuk, angkat beg letak sana, angkat sendiri. Silakan. Silakan angkat beg letak sendiri. Ini tak apa. Ini kereta api punya helper buat. Ni kena angkat sendiri. Sekejap tu. Tunggu. Naik. 난데요. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. 난데. 난데 왜? Shopping tak habis ya. Dah. Shopping je kerja dia. Shopping tak habis. Abang, adik tolong one bag mami. Kan saya juga bila. So kita dah sampai Gyeongju. Adik, what do you say? 감사합니다. Abang, 감사합니다. Dah sampai Gyeongju Station, Singyeongju. Nanti stationnya perjalanan setengah jam tepat daripada Seoul Station ke sini. So kita akan pergi ke Richman Choi House. 안녕. 안녕하세요. Danish. Safia. Gyeongju Station. Kata ya toilet. Kan? Bang. Ya berdari. Nana. In the same house. Yes, everyone. So dah sampai di Gyeongju. So kita nak kena pergi cafe dia before kita check in. Ke sana. Ni 22. Bagi aku address. 15 9 Gochonan Jil. 15-9. Ha. Same house. Aha. Aha.
36 this start open. Okay. 1, 2, 36. 1, 2, 3, 6 start open. Okay. Wow. We got. Tak bag friendly. Kita berada dalam rumah orang Korea. Korea. Kita boleh buka tingkap. Yay. Ow. Open. Off the ground. So this is the room. Bilik, okay. Ada aircon suka juga. Sayang kita sini. No. Me and Daddy over there. You go yang atas ni. Mommy and Daddy can go there alone. Don't worry. No, but Daddy. I'm trying. Speak Korean. Ni song-song ya, ni jeng anyang ah. Okay, Mami, do the room tour. So ini adalah rumah tradisi Korea bersama dengan perempuan Korea di sini. So ini adalah bilik tidur utama untuk princess dengan prince. Yang sana king and queen. Yang sini ruang bersemadi untuk malam-malam untuk kita makan. Dia ada kitchen kalau kita nak cuba minta dia pakai, kalau boleh lah. Ini pun boleh buka sebenarnya pintu. Kalau Broman nampak ni. Ini bagus ni. Okay, ini ruang tamu. Ini ruang-ruang. Ini ruang untuk Farah dan nenek. Okay. So that's the house tour. So kita duduk sini satu malam saja, tapi rumah dia best lah. Sejuk. So ada aircon. So B&B dia ada satu bilik, toilet, kitchen tak boleh pakai untuk masak, hanya untuk basuh tangan, cuci-cuci biasa. Dalam ni ada dua bilik. Sana dengan sana, toilet satu. Ada hall, ada ruangan hall kecil. Ini store dia. Kita duduk malam ni kat sini. Kita tengok apa yang ada. Okay. Dia duduk dekat betul-betul tempat dia punya apa? Village, traditional village. So rumah ni owner dia cafe kat cafe ni. Panas hari ni, 23 degrees. So nice. Ice cream. Tadi macam tak best, tak ada try. Ada kat sini ada kedai bingsu tau, tak silap aku. I know. And I already minus 2 days for him. Tengok tu dia buat apa tu. Tak, dia buat tu yang mochi punya style tu. Come, dia making the show. Come, let's see. The mochi man. 오늘 아빠 옆에 가야지, 아빠 옆에. 아빠 하는 거 볼까? 아빠 하는 거 보자. Sounds done. 아빠 해볼까? No, not yet. Mommy. Nanti Korean Master Chef. 보통 뭘로 만들게? 저거 쌀 있지, 쌀로 밥을 만들면 저렇게 콩나를 꽁꽁 쳐서 꾹꾹 눌러가지고 떡을 만드는 거래. 혹시 콩도 뭐쌀 같은 거? 그렇지. Minyak pork. Daddy, they're about to do the big one. 오! 콩소리 난다. 콩소리 났어. 아빠 해볼게. 건우야, 봐봐. 건우야, 이렇게. 진짜 떡이네. 비비는구나. 건우야, 봐봐. 이겨야 돼. 소리가 쫙 나지. 와. 건우야, 아빠 봐야지, 아빠. 너 때문에 하는 건데. 소리가 커지고 있어. 거도 잘 봐. 건우야, 엄마랑 해줄까? 제발 아빠한테 한번 해줄래? 거는 하지 마, 그러면. 그럼 이제 아빠 그만할까? Nanti kejap lagi. 아빠 이제 한 번만 하고 그만할게. 뒤에 이제 포천하고. Kena beli tak? Pergilah. Cik pergi je. Pergilah, Syes. Oh, yo, say daddy, cut hand. 1. Oh. Mommy on the side. Oh. Boleh kerja sini ya? Oh. Mommy on the side. Oh.
Daddy, I want to try. Tak ambil. Ayo. Ayo. Okay. Baby careful baby. Okay, go. One try one, go, try, slowly. Oyot, up. Try, sedap tak? Try lah abang. Baru? Sedap? nuts 우리 안에 땅콩 없지? Penggomak lah sini. 반반이에요 아니면 먹고 싶은데 참기름 때문에? Nak ke? Penggomak? Mak kuih lah. 인절미 빤스팟 One more. Yeah. Ayo. Then yo. One more. Ayo. Yay. Last one. Ayo. I did it. Indomie ice cream and Injolmi. This is Indomie ice cream and this is Injolmi. So let's eat. Jangan jatuh. Come Baba, come. No one. Rub, Baba. Hit and rub. Hit and rub. Hit it and rub. Yeah. How is that getting it on? Harder. Rub and then rub. Yeah. One more. Yeah. Dia punya recommended adalah ice cream Injolmi dengan sweet rice, ataupun yang paling best kan nombor 3, ice cream Injolmi. Itu yang kita makan, tu best. So ni experience dia lah kat sini. Dia macam makan ni lah, macam makan apa? Bukan kuih apa? Tepung gomak. Kau cakap badak tadi. Ni rumah dia sebenar, House of Choi. Yang tadi tu dia punya rumah-rumah lain dia. Semua excavation site dia. Ni yang kata kubur-kubur semua kat sini. Semua kubur-kubur. Dia kubur dia besar tu, macam bukit. Tu belakang tu, bukit tu, kata sebenarnya kubur-kubur. Kubur, dia kubur yang dibuatkan timbus macam tu. So adalah kubur-kubur pahlawan kot, entahlah. Ni malam kan cantik. Cantik tempat dia. Macam kat Korea. Large building site in Hwangnam-dong, Gyeongju. Tapak pembinaan. I think kan every school ni represent something. Tak ada lampu je. Ni Menara Tinjau Observatory. Belakang kubur, ni kawasan pekarangan kubur. Belakang tu dia punya village. Ni kawasan ni lah. Belakang tu kata macam Vista. Macam dia palace lah belakang tu kan. Ruin palace kan. Kita pusing sana. Mama. Amsterdam.
Lawa. Ni dulu asal dia tempat-tempat kubur orang mati. Subur banyak mati mayat-mayat kat sini. Adik, what are you doing? Oh. Edit shot. Tahu. Dia cantik tahu apa tahu. Dia belakang tu ada apa? Ada bunga-bunga dia punya apa bukit-bukit tu yang lawa. Ha. Did you get it? Not yet, man. No, sayang. Because it's loaded. Titanus Minang kerbau. Okay, Kam. Sampai sini dia bawa. Tak boleh, salah ni. Salah. Bang, tak boleh bang. Song so. Di sini. Sayang ke laki awak? Kita tanya dia. Sayang ke laki awak? Kena langgar kereta. The Bank of Korea. 10 won dah kena air. Ni GS25. Kak, masuk GS25. Najah nak pergi kedai kegemaran dia. Kak, Najah nak pergi air. Mukbang apa? Kata Safia, mukbang apa? Mukbang family store apa? Grocery store. Ni makan mukbang. Tengok makan macam mana style Korea. Balik kita balik Makan style Korea, Mami tengok. Makan style Korea. Daniel, tanya kat sini. Yeah, hello everyone. Makan with the view. View of a kubur. Kat sini. Makan. Easy way to use chopstick. Okay. Abang nak sama macam mana spill semua saya. Adik, sedap tak adik? Cuba makan Korea punya Korea ni. The only time when your parents allow you. Daddy, is this ramen? Yep. Daddy, right now, ramen is my most favorite. Yeah. Show my face. Yeah. And show in front. Show in front. We go fast. Okay? Isn't this eco? The fastest eco can go. Oh, okay. Machi! Call them Machi. But Daddy, Daddy. Kanan! But Daddy, why the eco in Australia and Paris is safer? Kanan! Daddy. But Daddy, why? Paris. Yeah. Why the eco in Paris is safer? Kanan, Mami, kanan. Nan. Okay, stop the video. Okay, hold on. Tengok tu. Nampak tak? Okay. Tengok Mami. Hey, just. It's a race. Show Mami video. Mommy, it's a race. Mommy. Adik, boleh. Boleh. Ya. Wait, Daddy, you can manage this without any training because you have rode a motorcycle? Yes, abang. Can you please stop the video? Depan dulu lah, kanan ni kalau boleh gede-gede, okey. Adik suka je. Take Mami. Mommy! Yoo-hoo!
By the way, this video is only for the fans. You can take your face also. And my face. Yeah! We are on a Kakauti. Electric scooter. Electric scooter. Whee! Ah. We're going to start. We're starting to go fast. Huh? Do you see that? Oh. There's a bird. It's a bird. Oh no, you know, it's not a bird. It's a kite. Kite. This stories always start like that, right? Kakauti. Right? Right? Yes. They start with a kite stuck in the tree. You mean the horror story? No, sad stories, just like my brusky. It's been a toot. Hold up. There we go. Kanan, Mami. Kakauti. Yeah, on the book. That is hard, man. Oh, Daddy, you should not go fast on the No, we're gonna fall. We did it. Hey, just kidding, guys. Scan to ride BE4. This is what it looks like. Hold up, the QR code. Wait, let's make a drama. On dia dekat. On dia dekat belah mana? Kita belah kiri, dia belah kanan. Okay, that's actually quite cool. Quite cool. Okay, alright. Adik, Okay, let's add a stand. Stop. Bye-bye. Pemandangan di waktu maghrib. Maghrib. I just want to eat the camera. Okay, I'm just kidding. Inilah tasik di mana air-air daripada tanah perkuburan keluar di sini. Kuburan. Tak adalah. So, ni lah kan dia cerita sebenarnya kubur kan? Kakauti. Abang, jangan stand tu bang, please. Pening lah budak-budak ni. So, anak pergi temple punya tiket. Adult 3,000, kanak-kanak 2,000, kalau sampai 12 tahun 1,000 adult. Jadi kira dalam sum je semua. So total tadi bayar 19,000. Okay, come let's go. Mari kita masuk. Auna Paji, Farah. Auna Paji. Okay, come let's go. Come let's go with Daniel. Bang. Where's my ticket? Terima kasih. Seorang Sevilla. The Dogong Palace and the Anak Ji. Mochi Point. Anak Ji ke Dogong? Oh, bukan Anak Ji. Anak Ji kan? Ha. Tempatnya sama kan? Ha. Cantik, malam-malam mak tu. Cantiknya. Cantik di waktu malam. Dia kalau tak ada lampu dia tak cantik. Sebab dia lampu. Architecture guna kayu semua. We'll take a video of us doing it, okay? Danish, come here. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia punya ni, dia punya tu dengan tu belakang tu adalah reconstructed balik pada tahun 1980. Sebab dia jumpa batu saja.
Lepas tu kalau tengok kat sini, semuanya batu. Dia jumpa batu je. Daripada dia punya batu, historical dia dapat macam ni lah bentuk dia. So, tapi ni pun dah lama lah, 1980. Berapa tahun kak umur kau? 40, okey, kena 40. Dia dapat 4 tahun. Okey lah, lama kononnya kan. Yang tadi kita berdiri tadi kat depan. So, kompleks dia macam ni lah kiranya. Bila jumpa. Dia tu 1 dengan tu 2, 3 lah kan. So yang tengah belakang tu is here. Right. So ni yang first tadi. So the complex is this thing lah. Sayang kalau dia boleh simpan, if it still exists until now, it will be nicer, right? So kalau kita tengok dia punya kayu ni bukan ukiran. Semua adalah lukisan sahaja. Yang mana kalau ikut betul asal dia adalah ukiran. So disebabkan oleh dia adalah recreation balik, so dia tak boleh nak ukir balik seperti asal dia akan jadi kalak cantik lah. Ni ni cantik. Ni yang ujung. Sebab tu pelik tau. Sebab tu pelik kenapa dia bukan ukiran. View ni cantik. So nice at night. Danish don't. 내려오세요. Cantik kan? Is it cantik? Cantik minai. So sekarang pukul dekat pukul 9. Kita berada dekat Jungang Market, Night Market. Dia punya whole stretch ke sana. So kita tengok, kakak dah sampai. Dia kata dia datang ke sini. Tak tahu dia. Tu dia ujung mana kak? Tu, Abalone ni. Ini daging chicken feet, kebab, udang kelapa. Besar-besar. Besar-besar bat. Apa? One whole stretch tepi rumah kedai je macam ni. Makan halal tadi ada kebab, and then ada abalone nasi boleh makan dengan udang ni lah, goreng. Oh, 10,000 satu set. Satu set ada 10. Tu dia. Rapi-rapi ni. Have you been to Malaysia? Huh? Have you go to Malaysia? Have you been to Malaysia? No. Kita beli 20, dia kasih 2 extra lagi. I hope to go Malaysia. Yeah? I hope to go. Oh, okay, okay. We'll go. You go. One day you will go. Memang pun lagi. Apa jalan kaki je lah. Lampu buka lah. Dia tak boleh masuk dah. Ambil gambar je. So, kita dah sampai di rumah. Dah cakap ada speed bump. So, kita akan lepak sampai pukul berapa kita boleh lepak. Besok kita balik ke Seoul. Okay. So, that's all for tonight. See ya.